Hai kawan-kawan, pernah tak korang tiba-tiba bersetuju buat sesuatu, lepas tu 5 minit kemudian terfikir balik, asal aku setuju buat benda ni? Okey, dalam sesi kupasan hari ini, kita nak bongkarkan satu rahsia besar. Kita akan teliti macam mana emosi korang sebenarnya mungkin sedang dipermainkan tanpa korang sedar. Ini bukan silap mata tau. Ini adalah realiti perangkap psikologi yang orang guna hari-hari untuk kawal tindakan kita. So, stay tune dan fokus sebab apa yang kita nak bincangkan ni confirm boleh selamatkan korang dari kena game pada masa akan datang. Okey, jom kita selami situasi ni. Cuba korang bayangkan senario ni sekejap. Korang baru je dapat panggilan kata korang menang hadiah utama bernilai berpuluh ribu ringgit. Gila tak gembira kan? Jantung berdegup lacu, korang dah bersorak-sakan rasa macam dunia ni korang yang punya. Tapi tak sampai 5 saat, orang kat talian tu ketawa dan cakap, "Maaf bos, kami tersilap orang." Bam! Jatuh terus rasa tu. Cuba bayangkan perasaan tu. Rasa keliru, kecewa dan hampa, semuanya datang serentak membuak-buak. Pertembungan drastik antara rasa gembira melampau dengan kekecewaan yang mengejut itulah yang kita rasa macam kena whiplash emosi secara fizikal. Dan percaya atau tidak, keadaan mental macam inilah yang sangat dicari oleh para manipulator. Kenapa? Sebab bila otak kita terhempas dari emosi yang sangat high ke sangat low dalam sekelip mata, otak rasional kita macam terpadam dan jam sekejap. Masa otak kita tengah loading itulah, manipulator ambil peluang untuk pintas terus sistem logik dalam minda korang. Jadi, jom kita beralih ke bahagian seterusnya untuk fahamkan sains di sebalik fenomena yang dipanggil jongkang-jongkit emosi negatif ini. Pakar psikologi panggil benda ni jongkang-jongkit emosi. Konsepnya ringkas tapi bahaya gila. Ia berlaku bila emosi kita yang tengah positif sangat-sangat tu tiba-tiba dihancurkan dan diganti dengan emosi negatif. Perubahan drastik ni akan wujudkan apa yang dipanggil kekeliruan kognitif. Maksudnya minda kita masa tu terlalu sibuk nak proses kekecewaan tu, sampai kalau ada orang minta tolong waktu tu, kita akan bagi kepatuhan automatik. Maknanya, korang terus anggut dan ikut je tanpa banyak soal. Kalau korang perasan, ia beroperasi sebiji macam satu formula rahsia. Pertama, dia bina emosi positif. Naikkan mood mangsa tinggi-tinggi. Kedua, bam, buat perubahan mengejut. Ketiga, dan ni fasa paling kritikal tau, wujudkan kekeliruan kognitif. Kat tahap ni, otak memang dah tak mampu nak fikir logik. Hasilnya, langkah keempat terjadi, iaitu kepatuhan automatik. Mangsa akan bertindak membuta tuli je. Seram kan? Jom kita tengok macam mana ia berlaku dalam dunia sebenar kita. Kita masuk ke arena yang pertama. Macam mana taktik manipulasi ni terjadi dalam kehidupan seharian kita? Cuba bayangkan jalan cerita ni, seorang suami nak buat kejutan kat isteri dia. Dia kata, "Sayang, abang dah book tiket percutian ke Eropah." Melompat teruja lah isteri dia kan. Tapi lepas tu, suami dia tergelak dan cakap, "Alah, gurau je. Kita balik kampung macam biasalah." Masa isteri tu tengah tarik muka kecewa dan otak dia cuba nak hadam emosi yang menjunam tu, si suami laju-laju selit minta isteri tolong masakkan hidangan makan malam yang berat. Dan teka apa jadi? Besar kemungkinan si isteri tu akan turutkan je tanpa banyak rungutan sebab minda rasional dia tengah terganggu dek kekecewaan tadi. Itulah perangkapnya. Corak yang sama ni bersepah kat luar sana. Contohnya kat sekolah, cikgu masuk kelas cakap, "Hari ni tak ada kerja sekolah." Satu kelas bersorak. Lepas tu cikgu senyum sinis. "Gurau je, siapkan bak 5. Waktu budak-budak tengah mengeluh hampa itulah, cikgu pantas minta sukarelawan angkat buku dan laju je ada pelajar bersetuju. Ataupun bayangkan pihak bank call beritahu pinjaman rumah 0% korang dah lulus. Korang happy gila. Lepas tu dia kata ada ralat sistem pula. Faedah sebenarnya 4%. Semasa korang tengah down sangat tu, pegawai tu terus tawarkan kad kredit baharu. Korang pun terima je tanpa fikir panjang. Licik tak permainan diorang? Okey, bergerak ke arena kedua pula. Jom kita kaji taktik yang kadang-kadang diguna pakai oleh content creator atau YouTuber sendiri ke atas kru dan peminat mereka. Sebagai contohlah, ada seorang vlogger gaya hidup ni. Dia buat pengumuman gempak depan kru dia, katanya mereka semua dapat tajaan pergi bercuti kat pulau persendirian. Semua dah melompat bersorak-sakan. Tapi, tiba-tiba vlogger tu bagi tahu yang penaja tarik diri minit-minit akhir. Terus terdiam masing-masing dan termenung sedih. Tepat pada masa itulah, vlogger tu suruh mereka buat overtime hari tu juga untuk siapkan editing video. Dalam keadaan emosi diorang tengah merudum tu, kru ni pun secara automatik ikut je arahan tanpa bantahan. Atau cuba korang bayangkan, ada YouTuber otomotif buat prank giveaway kereta sukan kat peminat setia dia. Peminat tu sampai menangis babe, gembira dia. Bila YouTuber tu beritahu ia cuma prank, peminat tu tengah blur gila. Cepat-cepat YouTuber tu minta tolong peminat uruskan komen live selama 2 jam dan dia terus setuju.
Satu lagi, pempengaruh terkenal batalkan sesi jumpa peminat sebab kononnya polis tak bagi permit. Masa peminat tengah sedih dan beratur panjang tu, kru dia pantas jual baju tee eksklusif yang mahal. Peminat yang kecewa tadi pun terus borong je. Dan benda ni dengan jelas membuktikan bagaimana pempengaruh digital ni pandai buat duit atas kekeliruan emosi peminat. Seterusnya, kita menjunam ke arena ketiga, propaganda cyber trooper di media sosial. Korang pernah tak jumpa situasi ni? Satu akaun sebar berita yang syarikat telco nak bagi internet tanpa had secara percuma. Pengguna punyalah bersyukur dan teruja. Tapi tak lama lepas tu, akaun yang sama mendedahkan berita tu palsu. Apalagi, penuhlah ruangan komen dengan rintihan dan kemarahan netizen. Di tengah-tengah kekecohan tu, cyber trooper yang jahat ni hantar satu pautan yang kononnya untuk boikot syarikat tu. Pengguna yang tengah panas hati ni pun terus terklik pautan tu. Padahal, ia adalah laman web phishing untuk curi data peribadi korang. Memang naya. Ini dua lagi taktik licik diorang. Diorang sebar berita kerajaan luluskan pelepasan hutang pendidikan, lepas tu tiba-tiba kata menteri batalkan. Pelajar yang berang terus sign link petition yang sebenarnya perangkap untuk kumpul data diorang. Atau, diorang war-warkan konsert percuma artis antarabangsa. Lepas sejam je, diorang maklumkan konsert batal atas arahan pihak berkuasa. Peminat yang hampa gila ni dengan senangnya dihasut untuk pergi serang dan spam komen maki hamun kat laman sosial rasmi kerajaan. Korang nampak tak? Kemarahan besar secara besar-besaran ni sebenarnya sengaja dicipta dan diarahkan menggunakan teknik jongkang-jongkak ni. Okey, kita teruskan ke arena keempat dan yang terakhir, janji palsu dalam politik. Ingat ya, kita tengok dari sudut psikologi secara objektif, bukan nak memihak mana-mana. Sebagai kajian kes pemerhatian kita, cuba bayangkan jentera kempen politik berjanji nak bina kompleks sukan mewah untuk belia setempat. Budak-budak muda kawasan tu punyalah seronok. Tapi tiba-tiba je, janji tu dibatalkan atas alasan ketiadaan bajet. Masa belia ni tengah rasa keliru dan amat kecewa memproses berita buruk tu, wakil parti datang selitkan borang minta mereka daftar jadi sukarelawan parti, konon nak buat program lain. Dan ajaibnya, ramai yang terus bersetuju dan isi borang tu tanpa bantahan sebab fungsi logik mereka sedang terganggu. Benda yang paling menakutkan adalah kelajuan manipulasi ni bertindak. Contohnya, penyokong diberitahu parti diorang menang. Semua bersorak. Sejam kemudian diumumkan kiraan salah, diorang kalah. Masa penyokong tengah sedih gila tu, pemimpin minta derma masuk dana perundangan dan laju je penyokong keluarkan duit. Ataupun ahli politik kata isu tanah kampung dah selesai memihak pada penduduk. Tapi esoknya, dia datang cakap kerajaan tarik balik kelulusan tu. Masa penduduk kampung tengah berang, dia terus edar borang keahlian parti sebagai syarat untuk terus berjuang dan semua orang terus isi tanpa usul periksa. Ini adalah kerosakan kognitif yang real, babe. Jadi kawan-kawan, inilah satu-satunya pengajaran utama kita hari ini. Perubahan emosi yang mendadak memang akan mengganggu terus pemikiran rasional korang. Bila korang dah faham corak ni, korang secara automatik ada perisai utama. Ingat pesanan ni, kalau korang perasan emosi korang tiba-tiba dinaikkan tinggi, lepas tu dihempas jatuh ke lantai, tarik nafas panjang, berhenti sejenak, relax, fikir logik sebelum bersetuju dengan apa-apa permintaan. Korang takkan dimanipulasi dengan mudah lagi lepas ni. Jadi, selepas kita dah habis selongkar helah jongkang-jongkit emosi ni, adakah korang bersedia nak bongkar satu lagi rahsia paling gelap? Teknik seterusnya dipanggil door in the face, di mana manipulator mengeksploitasi terus rasa bersalah korang dengan menawarkan permintaan yang mustahil semata-mata sebelum meminta apa yang mereka sebenarnya nak. Licik kan? Kalau korang tak nak terlepas dan nak terus memperkasakan minda korang, pastikan korang tekan butang subscribe dan like sekarang. Kita jumpa dalam sesi kupasan yang seterusnya. Ciao!